apabila kita daripada kuliah masuk ke Dewan Negara, Dewan Rakyat, Ya, dia ada satu kenyataan dan satu realiti yang kita hadapi bahawa banyak betul. perkara tak seperti kita fikir. Hai, Assalamualaikum dan selamat pagi. Bertemu kita kembali dalam Borak Alumni, bukan Borak Kosong. Saya Kamal dan pada pagi ini saya ditemani juga dengan Saya Dr. Imna. Dr. Imna. Apa khabar? Alhamdulillah. Awak sihat Cik Kamal? Sihat, Alhamdulillah. Okay, hari ni dengar cerita kita ada figura yang sangat hebat kan? Saya nak awak perkenalkan dulu figura. Figura kita ni merupakan macam biasa seorang alumni kita dan kali ini sangat istimewa kita bawakan dan kita dapat bawakan dia masuk kembali ke universiti pada hari ini dan saya perkenalkan dia. Beliau tidak lain dan tidak bukan ialah Tan Sri Datuk Sri Liew Tiong Lai, itu mantan Menteri Kesihatan dan juga mantan Menteri Pengangkutan Malaysia. Menarik ni Cik Kamal. Ya, sangat Tahun menarik. ni rasanya ramai nak tahu pasal Tan Sri. Betul. Bukan calang-calang orangnya. Betul. Tapi Cik Kamal, saya rasa kita rehat dulu. Saya bangga sebenarnya kita ada menteri kita yang jawatan tinggi. Ya, tapi rehat dululah Kita bagi rehat orang dulu, macam kita nak tahu dengan lebih lanjut lagi nanti. Nanti. Baik. Kita berhenti dulu. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kita kembali dalam Borak Alumni, bukan sekadar borak kosong. Saya Kamal dan pada hari ini saya ditemani Bersama saya Dr. Imna dan dengar ceritanya edisi kali ini kita ada figura hebat Cik Kamal. ya, betul. Kita nak Cik Kamal perkenalkan dulu siapa figura hebat kita pada hari ini. Kalau saya perkenalkan sebenarnya mungkin agak ringkas, tapi kita akan minta selepas ini alumni kita untuk perkenalkan juga dengan lebih detail. Sebenarnya saya nak bagi hint Dr. Imna. Dia ni merupakan istimewa, beliau merupakan seorang yang sangat istimewa dan saya sebenarnya sebagai alumni saya pun turut berbangga. Saya rasa Ya, betul. Dr. Imna pun akan berbangga sebab beliau pernah menjawat jawatan yang tinggi, iaitu sebagai Menteri Kesihatan dan juga Menteri Pengangkutan. Kita sebenarnya sangat bertuah. Ya, Okay. bukan senang nak dapat Tan Sri. Betul. Okay. Tan Sri. Tan Sri tu kita dah ada hint sikit tu. Ya. Ah. Tan Sri dapat kembali ke Universiti Kebangsaan Malaysia dan kita pun nak tahu juga nanti apa perasaan dia. Saya maklumkanlah siapa Silakan beliau. Cik Kamal. Ya, beliau ialah Tan Sri Datuk Sri Liew Tiong Lai yang merupakan mantan Menteri Pengangkutan dan juga mantan Menteri Kesihatan. Okay. Kita nak tanya lebih lanjut lagi ni Cik Kamal. Okay. Tan Sri ni boleh terus kepada Tan Sri ke? Awak nak introduce ke? Macam mana ni Cik Kamal? Sebelum tu saya nak bagi tahu sebab apa hari ni saya rasa sangat istimewa. Sebab apa yang saya dengar, Tan Sri dia sebenarnya dari Dewan Kuliah dia pergi ke Dewan Rakyat. Jadi kisah dia mesti banyak. Dia bermula dekat Universiti Kebangsaan Malaysia ni mungkin bermula dari kolej. Sekarang kolej, dulu kita panggil Kamsis, Kampung Siswa. Betul. Banyak pengalaman yang kita nak minta Tan Sri Tan Sri kena kita mungkin nak korek sikit lah. Boleh Cik Kamal? Kita nak korek sikit daripada Tan Sri tentang kisah-kisah lama dia. So macam mana dia dulu pergi ke kelas, masuk ke Dewan Kuliah
dan dia juga pernah masuk ke Dewan Rakyat. Ini pasti menarik. Betul. Dan apa yang menarik lagi ialah apa yang saya dimaklumkan, Tan Sri sebenarnya dia ni merupakan penghuni Kamsis A. Mrs. E tu Kamsis kalau A sekarang ni kat mana? dipanggil College Dato' On sekarang. Dulu Kamsis A. Kamsis A, maknanya Kamsis yang pertama. Dan Dulu. tagline bagi Kamsis tersebut ialah pertama dalam semua. Saya tak tahu, mungkin Tan Sri akan mengimbau kembali kenangan ni. Jadi menarik ni Cik Kamal. saya tanpa melengahkan masa, saya ingin memperkenalkan Tan Sri untuk beri sedikit kata-kata mengenai selamat datang ke Universiti Wangsa Malaysia. Okay, terima kasih Kamal, Imna. Hari ini dah jemput untuk hadir bersama dalam Borak Alumni. Bukan borak kosong, kerana kita sama-sama dapat mengenang kembali masa kita berada di UKM. Saya dengar tadi bagaimana UKM sekarang dengan UKM yang dahulu ada banyak perbezaannya. Dalam kenangan saya, UKM adalah sebuah universiti yang ulung lah, yang merupakan satu ruang kebanggaan anak watan negara kita ni. Dan saya sebagai seorang anak kampung, apabila pada masa itu dapat masuk ke universiti, bukan satu orang kata cita-cita yang dapat kita menjadi realiti lah. So 1982 saya masuk ke UKM. Hari pertama saya masuk UKM ni, saya nampak ni UKM satu orang kata universiti yang cukup besar, yang cukup segak. Kita rasa bangga apabila saya masuk Kamsis tu. Kita tahu ramai pelajar nak masuk Kamsis A. Masa saya masuk Kamsis tu, saya tak dapat Kamsis A. Saya dapat Kamsis E dulu. Okey. Dulu Dia ada hantar berapa college tu Tan Sri? Masa tu Kamsis lah kita panggil. Masa Kamsis lah. Kamsis tu masa tu ada 7. A sampai F saja. A sampai E. Sampai E dulu kan? Tak perlu F kemudian lagi. Lagi. Kamsis A, B, C, D, E. Lebih kurang macam tu lah. So saya rasa apabila saya masuk Kamsis E tu, dia baru lagi. Sebab kita masuk tu satu suasana yang ada banyak lagi pembinaan baru lagi. Universiti ni ada banyak lagi bangunan sedang dibina. Belum siap lagi semua pun. Tapi kita dah dipindah masuk. Dan Kamsis ini Kamsis yang baru. Saya banggalah dapat satu Kamsis yang baru. Dapat saya masuk ke Kamsis. Tengok bilik pun memang besar. Ada 2 katil. Lebih cantik dari di kampung. Oh, cantik. Lebih cantik dari rumah saya. So kita rasa cukup senang dan gembira lah. Dan teruja saya dapat tinggal di Kamsis. Ini satu kenangan manis saya. Dan kenapa orang ramai nak masuk Kamsis A? Kerana dia dekat dengan fakulti, dekat dengan bilik kuliah. Kamsis ini jauh sikit, dia ada di dekat bukit. Dia jauh sikit. Kamsis E kurang nak pergi. Sebab tu kita freshie ni banyak yang kena pergi ke Kamsis E lah. Apabila saya jadi tahun kedua, ketiga baru masuk ke Kamsis A. Itu masa dululah. Tapi sekarang kita tengok dah berubah banyak. Banyak kolej-kolej dah diwujudkan. Dan banyak pelajar telah dapat tinggal dalam kampus juga. Saya rasa senang hati apabila lihat kampus atau UKM ni berkembang dengan pesat sekali hari ini. So saya yakin dalam perkembangan yang cepat ini, saya rasa UKM akan terus menjadi sebuah universiti yang unggul lah dalam negara kita. Yeah. Itulah Tan Sri, lupa nak tanya tadi. Tan Sri dulu di kuliah mana? Fakulti mana? Saya di Fakulti Sains Hayat Perubatan. Masa tu dia Sains Hayat dan Perubatan dia bersama. Tahun pertama semua pelajar-pelajar perubatan perlu memasuki Sains Hayat Perubatan. Lepas tahun pertama kita ada tengok dia punya kecemerlangan result dia, dan kemudian ada interview untuk masuk Fakulti Perubatan.
Saya adalah antara pelajar yang memohon nak masuk perubatan. Oh. Tapi malangnya lah orang kata not qualified selepas interview. Okay. Temu bual, dia diberikan saya dia dua orang kata offer. Satu sains makanan dan kedua optometri dan dietitian. Ada dietetic you ambil optometry. So saya ambil sains makanan lah. So lepas tu saya terus orang kata mengaji di Sains Hayat. Perkara Sains Hayat. Ya. 4 tahun. 4 tahun. So itulah Tan Sri di Kamsis A masa. Ya. Masa Kamsis E. Kamsis E. Ya. Ya. Tahun kedua saya masuk Kamsis A. Ya. Itulah. Rasa-rasanya kalau Tan Sri boleh recall balik lah, orang kata kan, imbas balik kenangan lama ni, dah lama dah ni, 1982 kan. Ya. Apa kenangan yang Tan Sri rasa macam, oi, ni memang tak boleh lupa lah kalau dekat UKM ni? Yang tak boleh lupa ni ragging lah di UKM ni. Kita tahu masa tu lagi apa pelajar-pelajar baru ni dia ragging. Dia ada orang kata senior ni dia akan panggil kita dan juga suruh kita masuk ke almari, masuk di bawah katil. Kemudian orang kata use a fan, pusing kita. Macam-macam lah dia buat pada kita. Tapi yang akhirnya kita menjadi kenalan rapat lah kepada senior. Dan mereka juga membantu kita dalam semua urusan dalam UKM ini. Sebab kawasan kita dari kampung nak masuk ke kawasan bandar ni yang kita tak tahu. Banyak kita kena tanya senior. Dan senior bantu kita banyak lah. Kita banyak terima kasih. Dan sekarang kita jadi good friend lah. Yang orang kata rapat dalam. Maknanya ragging ni dia ada positifnya. Ada positifnya. Maknanya mengakrabkan lagi. Dan juga memberikan ketabahan diri. Sebagai satu junior, apabila you ditekan dan juga dibuli, tapi apabila you boleh menerima semua orang kata cabaran-cabaran ni, you akan menjadi seorang insan yang lebih sempurna lah. Dia kena tahan orang kata tekanan-tekanan. Daya tahan kita. Dia melatih daya tahan kita. Tapi dia ada batasan dia lah. Sekadar masuk dalam almari tu apalah sangat Tan Sri. Banyak lagi kita kena. Banyak lagi. Ada limitnya. Ada limitnya. Betul. Menarik ni. Kan dia macam dulu kalau kat Kamsis A ni kat Dato' On. Jadi kalau pergi ke kuliah macam mana tu? Ya, Tan Sri. Jauh jalan kaki. Memanglah dalam matahari terik ni kita tahu memang jauh. Dan kadang-kadang kita di Kamsis E kalau kita lepas kuliah tu kita tak balik pun. Lepas kuliah kita pergilah Pustanika. Kita bersembang bersantai di Pustanika kan. Ada banyak aktiviti Pustanika. Lepas sebelah petang pun mau kita balik dan tukar baju pergi ke orang kata bersukan. Orang ini beriadah sikit lah. Itu yang kita, kalau kita kenang balik masa kita di universiti ni, satu orang kata peristiwa atau satu cara hidup yang gembira lah. Kita dapat menimba ilmu dan juga berkenalan dengan ramai lagi pelajar-pelajar yang lain. Kita ada, yang paling penting kita ada banyak orang kata aktiviti dalam universiti. Aktiviti dalam universiti ni dia lain dengan sekolah. Kalau sekolah dia sekolah aktiviti saja, tapi aktiviti di universiti ni dia bermakna dia menyambung dengan masyarakat. Dia bersama dengan masyarakat. Kita boleh buat aktiviti bersama dengan masyarakat komuniti di kawasan sekitar kita. Masa dulu kita aktiviti banyak, kita ada bakti siswa, kita turun kampung, kita ada orang kata program-program yang kita melibatkan komuniti kita dalam universiti. So itulah yang orang kata melatih kita menjadi seorang insan yang lebih sempurna. Satu perkara yang saya tak akan orang kata yang manfaat pada saya dalam kampus ni, aktiviti adalah pemilihan kampus. Pemilihan kampus. Kerana pemilihan kampus ini memberi saya satu ruang yang besar, satu pentas di mana saya dapat orang kata menerima banyak juga ilmu dari segi kempen, bagaimana kita orang kata komunikasi dengan orang lain, bagaimana kita mengelolakan satu aktiviti. Ini semua kemahiran yang tidak dapat belajar dalam fakulti, dalam kuliah.
dalam buku kita boleh baca tapi tak Tak akan dapat kita dekat dapat fakulti. pengalaman ni. Betul. Pengalaman ni kena kita melaluinya. Ya, betul. Oleh itu kalau tanya apa peristiwa yang tidak akan lupa dalam kampus, inilah pemilihan kampus. Pemilihan kampus. It's Okay, very betul. very what I call challenging and interesting. Satu perkara yang kita bagi saya Pasti je. sebab saya minat dalam politik sejak awal lagi. Sebelum saya masuk ke universiti, saya pernah bekerja di pejabat MCA Melaka. Saya sebagai setiausaha kerja. After my Form 6, lepas tingkatan 6, saya ambil HSC. Lepas HSC exam, kita ada 6 bulan kosong tu. Masa Saya- muda saya Tan buat Sri kerja menjawat sambilan. jawatan setiausaha kerja. Saya buat kerja sambilan. Setiausaha lah, tolong. Tan Sri memang somebody. Ya, so masa kecil lagi tu, masih dari muda, lepas Form 6, saya pergi ke MCA Melaka, bekerja di sana. Juga pada masa itu, dia ada satu pemilihan pilihan raya 1982, election 1982. Saya menyertai awal kempen-kempen di Melaka, di Melaka. So that was in 1982. Saya menjadi setiausaha kerja di MCA Melaka. Lepas itu saya dapat ditawarkan masuk ke Universiti UKM. Di situlah saya apabila diberi peluang untuk menghadiri pemilihan kampus, dapatlah saya satu pentas untuk saya berjuang. Ini sangat menarik Tan Sri. Betul. Maknanya Tan Sri tidak kekok kalau kata pilihan raya kampus, Tan Sri tak kekok. Oh, tak ada. Saya tak ada hal lah. Saya dah biasa Bukan dengan mudah pemilihan untuk dibuli Tan Sri. Ya. Saya Pendedahan awal tu dah dapat tips dah kan. ya. So itu dalam pemilihan kampus tu kita dapatlah menjalankan aktiviti kempen. Kita buat brosur. Kita dapat sebarkan dan kita ada ceramah-ceramah di kuliah. Kita buat banyak ceramah masa tu. Ya. Menarik. Tapi pemilihan kampus dulu dia terkawal. Dia banyak ada kawalan, banyak ada peraturan dia. Tidak dapat kita orang kata buat sesuka hati kita. Tapi adalah banyaklah juga aktiviti yang kita dapat laksanakan. Menarik. Menarik. Satu ada ke lagi yang macam tadi dah cakap dari segi ragging. Ya. Dah cakap dari segi orang kata pemilihan kampus tadi kan. Betul. Menarik. Tapi yang paling sekali yang bagi macam impak yang memang kalau cakap pasal UKM, ingat. Inilah memori yang tak boleh dilupakan lah kata. Saya UKM ni saya juga berpeluang bersama dengan senior saya apabila kita aktif dalam pemilihan kampus, kita menjadi wakil dalam PM UKM. Lepas itu PM UKM bersama dengan HEP kita berbincang, kita wujudkan satu lagi badan khas untuk pelajar-pelajar Cina, pelajar-pelajar Chinese student ataupun kaum Tionghoa yang datang. Kita ada wujudkan satu consultative council untuk pelajar-pelajar ini. Kita juga adakan pemilihan di dalam dari kalangan pelajar-pelajar Cina ini. Dan saya juga dipilih sebagai pengurusi badan khas ataupun Chinese Consultative Council, CCC. CCC saya penggal kedua. Penggal pertama Mr. Heng Engyak, saya penggal kedua. Dan saya merasa itu satu juga peluang yang diberikan oleh UKM untuk saya menjadi pemimpin masyarakat Cina di kampus. Masa tu kita ada PM UKM untuk laksanakan semua aktiviti-aktiviti pelajar-pelajar, dan kita juga wujudkan satu khas untuk pelajar-pelajar Cina di mana kita dapat mengadakan banyak aktiviti-aktiviti kaum Tionghoa seperti Pesta Tanglong, Pesta Angpau. Ini sejak masa itulah kita dah mulakan sehingga ini. Sehingga kini, ya betul. Aktiviti-aktiviti kebudayaan, aktiviti-aktiviti bahasa Cina dapat kita laksanakan dalam kampus UKM. Itulah yang beri saya banyak orang kata kenangan di mana dalam kampus kita rakyat berbilang kaum, pelajar-pelajar berbilang kaum, tapi kita juga dapat melaksanakan aktiviti dan aktiviti kebudayaan berbagai bangsa dalam kampus. Itulah yang orang rasa satu peluang dalam kampus untuk kita
berinteraksi dengan kaum-kaum lain, Melayu, Cina, India ni dan juga bangsa-bangsa lain dapat berinteraksi dengan baik dalam kampus ini. So itu satu orang kata perkara yang penting dalam kampus di mana kita boleh mencungkil bakat-bakat daripada berbilang kaum untuk memimpin kaum masing-masing pada masa itu. So sehingga hari ini dah 43 tahun. So CCC ataupun Chinese Consultative Council ini telah diwujudkan sejak 1982. Hingga hari ini dah 43 tahun. 43 tahun. So kita rasa ini satu contoh yang baik di mana aktiviti-aktiviti berbagai kaum dalam kampus dapat dilaksanakan dan diterima baik oleh semua pelajar-pelajar dalam kampus. Ini sangat menarik sebab yang saya tahu CCC ni dia memang aktif. Betul. Tapi apa yang saya tahu hari ini rupanya pengasasnya ada di depan saya. Tan Sri merupakan saya kedua. Saya pengarah kedua. ya. Ada pengasas yang sebelum dulu. Tapi masih kita bersama lah pada dengan pengasas yang awal bersama dengan senior Encik Un, senior saya Encik Un, Encik Heng. Kita ada senior saya, kita dapat bersama lah. Mana yang mencorakkan memasukkan peringkat awal Tan Sri dan senior Tan Sri lah. So maknanya Tan Sri bukan mudah dibuli sekali lagi. Tan Sri bukan calang-calang orang. Betul. Kita kena orang kata dalam aktiviti kampus ni telah pun dapat melatih kita sebagai seorang pemimpin. Di kalangan mahasiswa-mahasiswi. Yang penting ni kepimpinan ni, skill lah, ataupun kemahiran kepimpinan ni bukan datang mengolek. Dia perlu kita buat latihan, kita perlu mencongkil bakat yang terbendam dalam diri sendiri. Bagaimana kita melatih mereka dari segi ucapan, dari segi mengelola aktiviti, dari segi hubungan kemanusiaan. Ini semua perlu latihan dan juga kemahiran yang tinggi. Kalau kita tak fasih dalam bidang-bidang ini, kemahiran ini, kita tak dapat menjalankan tugas sebagai pemimpin dengan baik. Because there's many, orang kata, cara kepimpinan. Tiap-tiap individu itu berlain. Bagaimana kita boleh menjadikan seorang pemimpin yang diterima baik oleh semua pihak. Itu penting. Oleh itu, latihan dalam kampus memberi kita peluang untuk menilai diri sendiri dan juga bagaimana kita berubah untuk memastikan situasi kita ini become situational leadership. Bagaimana kita boleh menerap semua nilai-nilai yang baik dalam seorang pemimpin. So itulah yang saya rasa cukup baik. Saya dapat ingat balik bagaimana masa 4 tahun saya di kampus ini, dapat saya lah orang kata menemui banyak habuan dan juga kebaikan daripada kampus. Baik Tan Sri, sebelum kita berehat sekejap lagi, Tan Sri masih ingat ke lagi siapa nama pengetuanya yang di Kamsis A? Kalau Tan Sri ingat. Masa tu kita tak ada banyak interaksi dengan pengetua kita. Masa itu HCP? Kita interaksi banyak dengan HCP sebagai pemimpin mahasiswa-mahasiswi, sebagai seorang aktivis dalam kampus. Banyak aktiviti dilaksanakan dengan HCP. Saya amat sanjung tinggi peranan TNC masa itu, Tan Sri Somno. Tan Sri Somno seorang TNC HCP. Beliau telah dibantu oleh Encik Saleh dan Encik Jamal. Kedua-duanya tokoh juga dalam bidang HCP kita, dalam bidang aktiviti pelajar. Dan Tan Sri No seorang orang kata yang cukup orang kata mulia dari segi dan juga orang kata generous dan juga sangat mendekati dengan pelajar-pelajar. Beliau juga sanggup menjemput pelajar kita pergi ke rumah dia. Apabila ada masalah, kita berbincang di rumah dia. So begitu dekat sekali dengan kita, dengan pelajar. So ada apa-apa masalah, selain daripada jumpa di pejabat,
Kadang-kadang kita juga pergi rumah dia. Itulah cara kita berinteraksi, pendekatan Tan Sri Sufno pada masa itu. So ingatlah masa itu juga amat mencabar kerana banyak isu-isu kampus yang kita cetuskan ataupun kita bangkitkan dengan HGP. Banyak orang kata isu yang bertentangan dengan HGP masa itu. So kita dari segi penggunaan orang kata dari segi kebajikan pelajar-pelajar. Contohnya orang kata kita nakkan cafeteria yang lebih much more orang kata lebih banyak lagi kedai-kedai di Pusanika. Kita hendakkan lebih banyak lagi orang kata pembukaan dari segi kegunaan fasiliti UKM. Masa itu kita nak gunakan bas, nak gunakan orang kata peluang-peluang yang ada UKM, banyak yang terkawal, tak boleh pakai. So kita nak memohon susah. So kita kena orang kata berunding. Pada tahun tu UKM masih lagi di peringkat mula, ya. Sekarang pelajar boleh guna bas, boleh guna banyak kebajikan diberikan kepada pelajar. Masa kita dulu tak ada. Baik Tan Sri, kita dapat kata sikitlah warm up sikit warm up ni. So kita sebelum kita nak lebih detail lagi, banyak lagi kita nak korek ni Tan Sri. Kita berehat seketika Dr. Imna. Tan Sri kita minum dulu Tan Sri. Minum dulu and then mungkin penonton kita pun sama nak pergi ke tandas nak lah ya. Okey. Segalanya bermula dengan impian. Di UKM, cita-cita dibentuk dan usaha diperkasakan. UKM memperkayakan pengalaman hidup. Sebahagian daripada kisah bermakna bersama. Sumbangan setiap warga UKM dan alumni memainkan peranan besar membina komuniti yang kukuh. Walau ke mana arah tuju anda, kami sentiasa menyokong impian anda untuk menjadi kenyataan. Apa jua arah kehidupan yang anda pilih, ingatlah kami sentiasa menyokong anda untuk menjadikan impian suatu kenyataan. Memperkenalkan Kad Afin UKM Alumni, direka khas untuk membantu anda mencorak perjalanan kewangan dengan lebih yakin. Perancangan yang tepat adalah kunci untuk anda terus melangkah ke hadapan. Lebih daripada sekadar kad, anda dapat menikmati ganjaran lengkap dengan manfaat eksklusif untuk gaya hidup anda. 3 kali mata ganjaran Afin Rewards untuk transaksi menjamu selera, transaksi dalam talian dan transaksi luar negara. Akses tanpa caj untuk keistimewaan golf. Akses tanpa caj ke ruang istirahat Plaza Premium. Pengecualian yuran tahunan sepanjang hayat. Rekaan eksklusif bersama logo UKM, foto ahli kad, akronim fakulti dan tahun graduasi di atas kad. Mohon sekarang Kad Afin UKM Alumni. Kita kembali semula borak alumni bukan sekadar borak kosong. Jadi Dr. Imna tadi kita dah warm up, dah start up, dah mengenali Tan Sri. Rupanya Tan Sri ni memang bukan calang-calang orang. Ya, awal lagi pendedahannya. Awal lagi. Dia juga bukan mudah dibuli ya. Dr. Imna, kita tak boleh bully dia. Okey, Tan Sri, kita ada satu soalan. Kita nak bertanyakan Tan Sri sebab kita tahu Tan Sri dari Dewan Kuliah ke Dewan Rakyat di Parlimen. Jadi Tan Sri, bila Tan Sri pernah menjawat jawatan yang tinggi, 2 jawatan iaitu Menteri Pengangkutan dan juga Menteri Kesihatan, of course Tan Sri akan pegang portfolio yang besar. So Tan Sri, macam mana Tan Sri dalam portfolio ni, Tan Sri mungkin menghadapi pelbagai cabaran lah, dan mungkin ada isu-isu yang besar. Jadi bagaimana Tan Sri menghadapi isu yang besar ataupun buat sesuatu keputusan yang kritikal untuk negara semasa Tan Sri menjawat 2 jawatan ni lah. Okay, terima kasih Kamal. Saya diberi peluang untuk menjawat jawatan Menteri Kesihatan pada tahun 2008 dan Menteri Pengangkutan pada tahun 2014.
Kedua-dua kementerian ini kementerian besar. Yang paling besar ni Kementerian Kesihatan. Kementerian Kesihatan mempunyai pegawai kaki tangan lebih kurang 260,000. Kementerian yang paling besar lebih kurang 500,000 adalah Kementerian Pendidikan lah, paling besar. Kementerian yang kedua besar Kementerian Kesihatan. Okey. Seluruh negara ada pejabat kesihatan, ada klinik kesihatan. Betul. Dan kaki tangan ramai. Dan menjaga satu kementerian besar tu kita kena memastikan perjalanan perkhidmatan kita baik. Orang kata menjaga kesihatan rakyat tu dengan terbaik sekali. Oleh itu bagi saya apabila saya masuk ke Kementerian Kesihatan, dalam ingatan saya yang pertama adalah untuk mempercepatkan perkhidmatan kesihatan kita. Kalau dulu kalau kita pergi hospital kerajaan kena tunggu lama. Klinik kesihatan tunggu lama. So pada masa itu saya beri satu orang kata KPI bagi kementerian saya, Kementerian Kesihatan. Tak boleh lebih dari setengah jam. Kalau pergi ambil nombor, the first call apabila dipanggil dalam masa setengah jam kena panggil. Oleh itu lepas tu kita beri appointment, temu janji tu dengan masa. You jangan datang pukul 8. Kalau semua datang pukul 8 kena tunggu sampai pukul 12. Jauh. Oleh itu you datang sebilangan datang pukul 8 pagi, sebilangan lain datang 9, 10, kita berperingkat-peringkat untuk membolehkan rakyat kita tak payah tunggu lama di hospital ataupun di klinik. So banyak lagi inisiatif yang kita buat untuk tingkatkan tahap perkhidmatan kesihatan pada masa itu. Itu cabaran besar pada masa itu saya masuk dalam kementerian. Saya terus tukar sistem dalam Kementerian Kesihatan agar perkhidmatan kita bertambah canggih. Yang keduanya yang saya cuba nak buat dalam masa saya menjadi Menteri Kesihatan adalah untuk memberikan orang kata perkhidmatan yang lebih baik, menambah bilangan spesialis dalam kementerian kita. Kita ada ramai doktor. Bilangan doktor kita telah meningkat mengikut tahun kerana kita memberi latihan banyak kepada doktor-doktor dalam negara. Tapi spesialis kita kurang. Apabila spesialis kurang, maka kita nak menunggu spesialis itu kadang-kadang pembedahan, surgery itu semua tunggu lama. Masa yang lama. Kadang kita dapatkan ortopedik ke dan dapatkan kanser punya treatment tu tunggu lama. Sebab itu saya juga beri perhatian dalam pembangunan bidang spesialis dalam negara kita. Yang ketiganya kita juga nak sustain atau nak pastikan bahawa hospital kita terus memberi perkhidmatan canggih. Kita tahu bahawa alat-alat kita ataupun pharmaceutical kita tu tak cukup canggih. Kita kena beli lebih banyak lagi mesin, lebih banyak lagi alat-alat perubatan kita yang lebih canggih. Tapi kita tak mampu. Kerana Kementerian Kesihatan ni satu kementerian yang besar yang belanja yang besar, yang water bergantung pada kerajaan saja. Masa tu is about 20 over billion dia punya budget satu tahun. Tapi tahu tak sekarang dah tambah dan jadi 45 billion. Coming to 45 billion a year budget. Kalau masa saya dulu jadi menteri tu 2008 is about 20 over billion. Over the years dia dah meningkat dah dua kali ganda dah. Ya, betul. Ini menunjukkan bahawa kalau kerajaan hanya bertanggung pada kerajaan not sustainable. So pada masa itu saya orang kata melontarkan satu cadangan untuk buat one care. Maksud one care itu adalah untuk membolehkan orang yang berada membeli insurans dan kerajaan tambah insurans itu. Katakan kalau insurans itu RM100, kerajaan bagi RM50 ataupun RM60, rakyat tambah RM30 atau RM40. Dapat murahkan apabila ada insurans untuk tanggung perbelanjaan hospital, maka yang pentingnya rakyat dapat orang kata perkhidmatan yang terbaik. Termasuk spesialis, termasuk alat-alat perubatan dan sebagainya akan yang terbaik kita dapat bagi kerana kita ada kewangan dia. Kalau kita sekarang pergi hospital RM1 ataupun paling banyak dengan spesialis RM5.
So dengan RM1, RM5 tu apa yang kita boleh buat dengan wang kos kepada hospital kita? Ya, betul. Tanggungan kita itu cukup berat sekali. It's not sustainable. Kita tahu bahawa tanggungan ini akan menjadi satu tanggungan yang cukup berat bagi kerajaan. Tapi saranan saya pada masa itu telah ditolak oleh MMA dengan orang kata profesional perubatan, kerana mereka rasakan kerajaan perlu tanggung kos perubatan rakyat. Boleh, kerajaan boleh tanggung, tapi apa dia punya orang kata tahap perkhidmatan yang boleh kita bagi? Kita nak bagi tahap perkhidmatan lebih baik, lebih tinggi. Tak payah tunggu lama. Kita ada orang kata suasana yang baik, klinik ataupun katil-katil yang lebih elok. Banyak lagi yang kita nak buat. So, oleh itu satu cabaran bagi saya, dan ia menjadi satu orang kata kita pada masa itu kita tak dapat buat, tetapi kita dah mulakan proses ini. Kita dah mulakan. Dan saya rasa apabila kita mulakan proses perbincangan ini, dan saya dapati bahawa pada kemudian hari ini proses ini akan menjadi realiti. Kadang-kadang perkara ini tak boleh dibuat pada masa itu, tapi dia akan dapat kita lanjutkan pada masa depan nanti. Cabaran yang saya hadapi di Kementerian Pengangkutan juga besar. Kerana apabila saya masuk Kementerian Pengangkutan, ada dua isu yang paling besar kita hadapi, iaitu MH370 di mana tahun 2014 kan, Najib? Ada dua kan, MH17 dan MH370. Betul. MH370 dia hilang pada 8 Mac 2014. MH17 dia ditembak ditembak dekat dengan Ukraine pada 17 hari bulan Julai. So one is in March, one is in July. So lebih kurang pegang masa 4 bulan, dalam tempoh 4 bulan 2 kapal terbang dia terhempas. Ini menjadi satu orang kata isu antarabangsa, bukan dalam negara saja. Oleh itu saya perlu menanganinya di peringkat antarabangsa. Di ICAO kita berjumpa dengan Menteri Pengangkutan Amerika Syarikat, kita pergi UK, kita pergi banyak tempat untuk mendapatkan maklumat dan juga membantu pencarian MH370 di Lautan Hindi, Lautan India Selatan, South Indian Ocean. Satu kawasan yang luas, kawasan yang uncharted water, di mana kawasan itu tak pernah orang pergi. Kapal terbang terhempas di sana. Dan oleh itu kita telah menggunakan banyak resources kita. Banyak resources. Kita dapat bantuan dari Australia, bantuan daripada negara China. 3 negara kita dapat orang kata berkongsi resources kita. Hantar kapal ke di Lautan India untuk mencari kapal terbang itu. Kita tak dapat jumpa, tapi kita hanya jumpa lebih kurang about 30 pieces, 30 serpihan MH370. Flaperon dan juga yang yang dah terpecah lah semua. Adalah kita jumpa di dekat Madagaskar dan juga Afrika Selatan, di mana kita dapat jumpa sisir-sisir yang tertinggal. Dan kita yakin bahawa kapal terbang tersebut masih ada lagi di Lautan Hindi Selatan ini. Dan oleh itu apabila sebuah syarikat Ocean Infinity daripada UK nak cari on their own basis, tak dapat cari tak ada fee, dapat cari baru kita bagi dia fee dia. So dia mulakan 2018, tapi terpaksa dihentikan kerana tak jumpa. Tapi baru-baru ni saya dengar telah pun kembali balik, kita cari balik. Ocean Infinity telah pun diberikan mandat untuk teruskan lagi pencarian. Dan kita harap kita dapat carilah satu misteri yang tak terungkai, orang kata. Ya, kan? Yang semua nak tahu apa punca kemalangan ini berlaku. Ini satu isu besar di mana saya juga telah pun sedaya upaya mencarinya, dan juga untuk mencari jawapan bagi kepada orang kata the family members
yang mangsa-mangsa MH370 ini. Kita harap kita dapat jumpa kapal terbang ni, dan bagi pada MH17 pula kita dah jumpa, kita dah tahu siapa yang menembak ni. Kita dah, orang kata dah bawa mereka ke mahkamah antarabangsa. Kita dah berjaya dari segi ini, kita dah beri jawapan yang jelas kepada family mangsa-mangsa tersebut lah, kapal terbang, isu insiden tersebut. Jadi orang kata portfolio Tan Sri ni bukannya mudah lah. Kalau tadi dari segi Kementerian Kesihatan ada 2 big event. Masa tempoh Kementerian Kesihatan pula ada transportation. Kemudian Kesihatan kita ada masa tu tahun 2008. 2008-2009 kita ada global crisis. Kita juga ada kes H1N1 masa tu kan. Oh ya, saya juga hadapi tu. Jadi orang kata Tan Sri ni dapat tangani yang baik. Tangani yang baik. H1N1 tu satu isu besar masa itu, kerana apabila pandemik ni merebak, tak pernah ada orang meninggal kerana pandemik, kerana orang kata sesak nafas dan juga isu orang kata lung infection ataupun fever. Oleh itu masa itu kita kekurangan ubat, vaksin, bukan vaksin, dan juga dari segi kita juga mendapatkan bantuan daripada WHO untuk membantu kita. Kita berjaya dari segi mengawal, dan kita telah dipuji di peringkat antarabangsa kerana kita berjaya mengawal H1N1 dengan baik dalam isu ini. Jadi itulah kata portfolio yang sangat besar dan bukan calang-calang. Orang boleh pegang dan dapat kontrol, kawal, kata monitor keadaan Malaysia. Kami rakyat Malaysia sangat berterima kasih lah kepada Tan Sri, kerana dengan hikmat Tan Sri ni, jasa baik Tan Sri ni, kami pun merasa orang kata habuan faedah. Terima kasih juga. Kita terima kasih pada kerajaan lah, kerana kerajaan pada masa itu juga orang kata berkhidmat dengan baik. Kita pastikan bahawa negara kita terus membangun dengan pesat. Yang paling penting kita sebagai menteri, bagi saya prinsip saya ni, kita berpegang teguh pada prinsip kita kena ikhlas pada diri sendiri, kita kena jujur dan bertanggungjawab kepada tanggungjawab yang diamanahkan. Kita perlu amanah, dan ketiganya kita perlu berani membuat keputusan. Ia sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang menteri, kalau you tak membuat keputusan, tak jalan. Perkara pembangunan tak jalan. You can sit on the things and isu tak selesai. Oleh itu, mau tak mau kita kena buat keputusan. Kita kena apa-apa keputusan yang dibuat, dia ada baik dan ada keburukannya, kebaikan dan keburukannya. Apakah prinsip kita pegang adalah bahawa kita kena pegang kepada bahawa keputusan kita buat tu adalah untuk rakyat dan untuk negara. Yang penting kedudukan yang kita ada tu kita dipilih oleh rakyat. Dan apabila kita berkhidmat untuk rakyat. Apabila kita tahu bahawa prinsip itu penting, kita senang buat keputusan. Bagi saya, apabila kita duduk di jawatan itu, kita dapat lihat keadaan dengan lebih cerah, lebih terang, berbanding dengan apabila saya sebagai seorang pengikut, follower, kita lihat apa juga peristiwa, kita tak dapat lihat secara keseluruhannya. Apabila pergi kedudukan yang lebih tinggi, kita dapat lihat dengan lebih cerah lagi kedudukan sebenarnya, isu yang sebenar yang berlaku, dan boleh memberi kita pandangan dan juga idea untuk menyelesaikan isu itu. Apabila saya jadi menteri, saya berpeluang ke peringkat antarabangsa. Saya pergi ICAO, saya pergi WHO, saya pergi ke mesyuarat UNESCO dan juga di United Nations. Di badan-badan antarabangsa ini, saya dapat lihat apabila kita duduk di kedudukan yang tinggi itu, kita dapat lihat isu dalam negara kita dengan lebih terang, lebih jelas. Bukan saja kita lihat isu di kampung kita, kita dapat isu keseluruhan dunia,
Apabila kita di peringkat tinggi, maka kita dapat selesaikan isu-isu yang lebih orang kata di peringkat-peringkat yang di bawah. So itulah yang pengalaman saya rasa dia membantu saya untuk saya menyelesaikan isu dalam kementerian saya pada masa itu. So itu satu orang kata hikmah lah yang saya nak sampaikan pada pemuda-pemuda sekarang, orang muda sekarang. Jangan saja lihat isu atau perkara daripada pandangan you sendiri. You kena juga, kalau pandangan you macam ni, you kena naik ke satu tahap yang lebih tinggi, lihat isu lain daripada sudut orang lain. Then lepas itu baru you buat keputusan bagaimana perjuangan you yang seharusnya dibuat. Jangan hantam geromong. Ya, betul. Ya. Kita ni bila dah diberi tanggungjawab kan Tan Sri, kan macam Tan Sri kata tadi, kita utamakan apa yang terbaik untuk semua, bukan untuk segelintir kumpulan sahaja. Jadi orang kata bukan senang nak jadi pemimpin. Orang boleh bercakap. Ia tak boleh lihat ada kebaikan untuk segelintir orang. Tapi kebaikan untuk rakyat semua. Ya, sebagai menteri, apa keputusan dia buat anda untuk semua, bukan untuk seorang atau untuk segelintir orang, sekumpulan orang. Itu yang masalah kita apabila kita menjadi menteri. Itu saya nampak Tan Sri dah bagi sedikit tentang falsafah beliau. Tan Sri, saya nampak tadi Tan Sri bercakap tentang keikhlasan ya. So mungkin juga ini transition Tan Sri dari kampus ke, ini antara salah satulah kampus yang mungkin tadi Tan Sri dah pernah kongsi tadi tentang berkait dengan kita punya TNC HEP yang menggunakan approach yang sama. Mungkin itu juga yang Tan Sri bawakan. Betul. Saya juga dapat. So kita boleh katakan yang produk UKM menjadilah. Kan? Kami banggalah. Kami banggalah. Kan. Saya pun bangga juga Tan Sri Yusono kemudian jadi menteri juga. Betul. Kemudian menjadi orang kata pemimpin negara kita. Yang baik. Ya. Sebenarnya ada kalau kita di kampus ini kita banyak idealisme. Betul. Kita banyak ideal. Tapi masuk ke dunia nyata, apabila kita daripada kuliah masuk ke Dewan Negara, Dewan Rakyat, dia ada satu kenyataan dan satu realiti yang kita hadapi bahawa banyak perkara tak seperti kita fikir. Dia ada banyak cabaran dan isu-isu yang kita perlu selesai sebelum kita dapat cari orang dapat hasilnya. Oleh itu daripada idealisme dan juga realiti itu, kita perlu bagaimana nak orang kata capai dan seimbangkan dari segi kehidupan kita. So saya nak nyatakan di sini bahawa idealisme itu penting. Idealisme itu adalah seorang penggerak. It is a motivation. Idealisme itu adalah satu daya orang kata yang daya drive yang akan membawa orang muda kita ke peringkat yang lebih tinggi. Tapi apabila masuk realiti itu, kita menghadapi banyak rintangan, kesusahan. Itulah yang orang kata realiti yang kita perlu selesaikan. Orang muda, idealisme itu penting. Tapi apabila hadapi rintangan, jangan putus asa. Jangan orang kata dah mengamuk dah tak mau lah, dah melenting lah, dah orang kata give up lah. Tak boleh lah. Saya rasa idealisme and reality is always there. Dan bagaimana kita perlu menghadapinya. Oleh itu ketabahan diri dan juga bagaimana latihan kita di kampus dan juga latihan kita di bangku sekolah itu membantu kita dalam masa akan datang. Saya pastikan ini satu perkara yang boleh kita sama-sama lah orang kata timbang dan kita melatih pemimpin mahasiswa-mahasiswa kita akan datang. Keseimbangan tu sangat penting. Sebab tu macam yang Tan Sri tekankan tadi tu, boleh sikit tambahan kita. Ya, boleh. Saya rasa tak apa. Kita kena tahu apa cara dia. Tan Sri, ingatnya lepas ni kita nak sambung tentang macam mana nak bagi semangat lah dekat mahasiswa-mahasiswi UKM ni. Tapi sebelum tu rasanya kita rehat dulu lah Cik Kamal. Rehat sekali lagi. Kita rehat sekali lagi. Cik Kamal, kita kembali sebentar lagi.
kembali sekali lagi kita bersama Tan Sri dalam Borak Alumni. Borak bukan borak kosong. Kan? Tadi menarik Tan Sri dah cakap bukan senang bila nak menjadi seorang pemimpin. Apa yang berada di realiti tak sama dengan apa yang kita fikirkan. Tak sama teori, tak sama apa yang kita rancang. Kan? Kadang-kadang. Jadi orang kata daya tahan tu penting. Tambah sekarang zaman digital. Semua maklumat di hujung jari kan. Tak tahu ni boleh cari. Nak dapatkan maklumat ni semua boleh cari. Jadi orang kata macam mana Tan Sri? Apa orang kata mahasiswa UKM zaman ni macam mana mereka nak membina jati diri, nak ada rasa daya tahan emosi, kena keluar, kena orang kata berpersatuan, kena bekerjasama, kena ada interpersonal skill tu. Terima kasih Dr. Imnai. Dia telah membawa satu isu yang besar lah bagi kita sekarang. Kita semua menghadapi tekanan. Tekanan kita dulu lain. Tekanan belia dan mahasiswa sekarang lain. Mereka ni pandai dalam dunia cyber. Tapi apabila menghadapi dunia realiti, interpersonal skill, saya rasa mereka amat kekurangan. Ini satu isu yang besar kerana kita hidup dalam dunia nyata, bukan di dunia cyber. Apabila mereka lebih suka berinteraksi dengan komputer, hari-hari duduk depan komputer tu, dia tak tahu pentingnya interpersonal skill. Dia tak tahu pentingnya kita hidup rakyat ni, orang kata manusia ni, kita berkelompok, hidup sebagai satu community, bukan individu. Oleh itu saya amat khawatir tentang cabaran-cabaran yang mereka akan hadapi pada masa depan. Kita telah masuk dalam zaman AI sekarang, di mana semua perkara boleh dilaksanakan oleh robot. Robot yang laksanakan perkara-perkara dan menjadikan kita belia kita sekarang, mereka tak perlu lagi menyelami pengalaman yang kita lalui dulu. Apabila ilmu-ilmu itu tidak dijadikan satu pengalaman, tidak dijadikan satu orang kata perkara yang boleh laksanakan, mereka tidak menguasainya. Ilmu itu kita tak menguasai itu, kita kena kuasai dan kita boleh laksanakan. Yeah. Apabila ilmu yang kita terima sekarang, sekadar terima, tak pakai, mereka tidak akan ingat langsung apa yang mereka belajar. Betul lah kata Dr. Imnai, mereka di hujung jari je. Ingatan mereka di hujung jari. Kata apa-apa juga tanya komputer. Apa juga tanya Waze, tanya orang kata komputer. Itu saya rasa satu cabaran bagi kita semua, satu masyarakat. Dan sebagai institusi seperti UKM ni, saya rasa kita boleh buat. Kita boleh buat kajian, kita boleh buat soal selidik, kita boleh berikan orang kata solution bagi satu penceriaan kepada masalah yang kita hadapi sekarang. Bagaimana menjadikan mahasiswa-mahasiswi kita yang intelek, yang betul-betul menguasai ilmu, yang boleh menggunakan ilmu dengan sendiri, tak payah tanya sangat, robot, boleh kita ada pengalamannya, itu penting. Dan saya rasa apa yang berlaku sekarang, seperti saya nyatakan tadi, apa yang berlaku dia ada two side of the issue, dua pandangan, satu baik, satu buruk je. So kita lihat AI banyak kebaikan, tapi keburukannya, bagaimana kita menangani keburukan AI yang akan membawa kepada anak cucu kita pada masa depan. Saya rasa itu perlu kita sediakan ketabahan hati dan daya tahan diri sendiri anak-anak kita. Oleh mereka boleh menggunakan pemikiran mereka untuk menghalang apa-apa orang kata isu-isu ataupun elemen-elemen yang buruk memasuki diri mereka. Kerana it is a global world. Dia tak ada lagi dulu kita government, kerajaan boleh kata censor, boleh kata ini tak baik. Ada ibu bapa kata ini tak bayar, ini tak boleh, ini boleh, you know. Tapi sekarang dah lain lah. Semua is in the computer.
So apa yang daya tahan diri itu, what is the last thing in a person? Apa yang paling akhir untuk menjadikan seorang yang beriman, seorang manusia yang orang kata bermulia adalah daya tahan diri sendiri, adalah pemikiran sendiri, adalah orang kata budaya kita. So oleh itu bagi saya kita kena berbalik kepada budaya hidup kita, kepada keluarga kita, kepada nilai-nilai hidup kampung kita. We have to go back to basic. Kita tak boleh bergantung sangat kepada ilmu dan juga robotik dan lain-lain, kerana mereka itu adalah kita perlu menggunakannya, bukan mereka gunakan kita. Betul. Oleh itu saya rasa budaya budaya timur ini saya amat pentingkan. Saya memang suka baca banyak buku-buku tokoh-tokoh politik, tak kira lagi Dr. Mahathir ke, Lee Kuan Yew ke, saya Tun Tan Cheng Lock ke. Saya dah baca banyak lagi buku-buku yang lain. Mereka menceritakan bagaimana kesusahan hidup, cabaran mereka untuk mengalaminya. Tapi satu yang saya suka sebagai seorang insan yang saya telah pun banyak baca buku ni, saya banyak membaca buku-buku Confucius. Buku Confucius ni memberi saya banyak nilai-nilai diri saya sendiri secara orang beradab, orang kata berfikir kebijaksanaan kita, orang yang tahu bagaimana untuk membantu orang. Banyak nilai-nilai yang murni dalam hidup kita, dan saya rasa bagi orang muda sekarang mereka perlu orang kata nilai-nilai ni balik kepada nilai hidup kita. That's the basic I rasa yang akan menjadi kita seorang insan yang mulia, sebagai orang yang sempurna, orang yang bukan hanya mencari rezeki dan materialistik, hanya suka menjadi orang yang berkuasa tapi tak ada budaya. Itu orang yang tak beradab. Kita tak mahu melatih mahasiswa-mahasiswi kita menjadi orang yang berkuasa tapi tak ada peri kemanusiaan. Which is going for his own goal. Dia hanya ada dia punya cita-cita dia tak kisah apa cara dia, dia tak kira. Dia akan dapatkan apa yang mereka cita-cita. Itu bahaya. Itu cukup bahaya. So itu saya rasa kita perlu pastikan balik ke pangkal jalan. Saya rasa saya bertuah sebagai seorang insan in this decade, dalam hidup kita ini saya tidak hadapi peperangan. Tak macam dulu ibu bapa saya, mereka ada perang Jepun masuk ke negara kita, ada peperangan mereka hadapi. Kita dalam negara kita aman damai, rakyat berbilang kaum hidup orang kata baik, dalam keadaan yang baik. So perubahan zaman, masa dulu saya tak ada telefon, dulu rumah saya tak ada televisyen, ada kemudian televisyen pun hitam putih. Lepas tu handphone tak ada, handphone pun ada Taikotai yang besarnya, besar tu. Tengok banyak, saya tengok dari perubahan transition tu. Saya mengalami, I think kita sekarang alami perubahan yang begitu besar daripada dulu sampai sekarang. Kita sekarang guna internet, digital, AI dah banyak. So kita dapat lihat perubahan dia. I tak tahulah anak cucu kita akan apa melihat perubahan begitu besar. My parent time perubahan tak besar. I think nenek moyang saya dia 100 tahun baru ubah sikit je. Maybe the industrial revolution. Zaman tu dia ada ubah sikit lah. Perubahan tu tak banyak. Sikit-sikit. Lagi tak ada elektrik, tak ada elektrik. That is the time they face it. But our time so much. So fast and so much. It's so fast. So saya haraplah kita sama-sama menjaga anak cucu kita, berikan tabah hati mereka, orang kata daya tahan diri sendiri, itu penting. Betul. It's a good kata-kata yang baik daripada Tan Sri. Tan Sri baik. Tadi Tan Sri dia cakap, Tan Sri kata kita perlu tabah. Tan Sri kata ada transition yang daripada nenek moyang kita
Saya nak tanya Tan Sri, kalau lah Tan Sri balik ke zaman universiti kita, ya, back to 1982, ada tak sesuatu yang Tan Sri rasa we need to change this for future? Sebab Tan Sri dah melalui transition dari 1982 itu, dan Tan Sri pernah jadi menteri, berbagai cabaran. Kalau lah Tan Sri kan, kalau back to 1982, apa yang Tan Sri rasa kita perlu buat? When I was back in 1982, that's the fight. Saya memperjuangkan hapuskan akun. Saya memperjuangkan pastikan bahawa akta tu tidak orang kata mengikat kita. Saya tak ada, saya terkongkong dalam universiti sebagai pemimpin mahasiswa-mahasiswi pada masa itu. Saya buat banyak aktiviti di kampus dan di luar kampus. Apabila saya ada aktiviti di luar kampus, saya disoal sendiri oleh polis. Special branch will always come and dia bukan tangkap kita, tapi dia panggil kita. Soal saya 2 jam, 3 jam. We have been questioned by all these special branch over time. And itulah orang kata hidup kita pada masa itu. Tapi saya seronoklah tengok sekarang aku pun dah pindah, bolehkan orang aktiviti berpolitik dalam kampus, dapat kita latih anak-anak cucu kita, anak mahasiswa-mahasiswa lebih berfikir, they can think, they can actually bagi orang kata pandangan-pandangan mereka. So ini perubahan. So you ask me to go back and change, I think I'm happy that this has changed over the time, and akan lebih baik pada masa depan, saya rasa akan lebih baik. Itulah banyak dah dikongsi. Sekarang ni kita nak Tan Sri bagi nasihat sikit lah kan. Kalau ada orang kata kita dah nak habis, nak masuk ke penutup dah ni Tan Sri. Kalau lah Tan Sri ada macam apa nasihat Tan Sri nak bagi kepada mahasiswa-mahasiswi yang mungkin akan menonton kita punya podcast nanti. Apakah orang kata ciri-ciri yang mereka kena ada untuk menjadi pemimpin yang baik, yang boleh orang kata memimpin orang lain pula selepas ni? Terima kasih Dr. Linda. Saya nak nasihatkan kepada mahasiswa-mahasiswi sekarang bahawa tanggungjawab you sekarang adalah pelajar. Masa sekarang you pelajar. Pelajar itu tanggungjawab pertama, amanahkan tanggungjawab itu, jalankan tanggungjawab dengan baik, belajar baik-baik. Belajar. Habis belajar baru buat apa yang you nak buat selepas itu. Oleh itu pertama, belajar menimba ilmu, belajar dengan bersungguh-sungguh. Kedua, apabila kita belajar ni, kita kena mentabur bakti. Kita kena pulangkan kepada masyarakat. Balikkan kepada komuniti kita. Always think, orang kata berbudi. Kita kena tahu budi negara, budi ibu bapa, budi komuniti kita yang telah membawa kita menjadi seorang insan yang sempurna. Kedua, budi itu. Always remember, budi ibu bapa, negara yang telah memberi kita satu landasan yang baik. Yang ketiga, berkhidmat. Kena berkhidmat untuk negara. Wherever you go, you can be a world champion. You can go, you boleh pergi ke dunia luar, boleh ke US, UK, Australia, mana-mana pun, balik ke negara. Always remember negara kita, inilah kampung kita, tempat kita ni, yang kita pijak ni, langit yang kita junjung ni, tanah air kita ni. So apabila ada 3 unsur yang penting dalam diri sendiri, awak akan menjadi seorang iman yang sempurna kerana you tahu you akan menjalankan tanggungjawab dengan baik. So tanggungjawab yang dilaksanakan itu akan membawa you ke satu tahap yang tinggi. Kerana apabila seseorang, saya dah baca banyak buku yang beritahu kita, apabila anda mempunyai sesuatu matlamat, ada cita-cita, tapi cita-cita itu hanya untuk diri sendiri. So your achievement is very small. Untuk diri sendiri, achievement very small. Tapi apabila cita-cita itu adalah untuk komuniti dan negara, cita-cita you besar, maka kejayaan itu besar. Your result, achievement will be great.
So bagi mahasiswa-mahasiswi sekalian, kita nak adakan satu cita-cita tinggi yang besar. Kita kena hati yang besar. Kita kena sikap yang terbuka. Kita kena selalu ingatkan komuniti dan rakyat negara kita. Dan kita akan jadi orang paling orang kata bersyukur kerana we are able to help, we are able to untuk tolong orang, kita dapat membangunkan negara kita dan kejayaan kita akan diingati dan akan orang kata berpanjangan. Oh, itulah, terima kasih Tan Sri. Betul lah Tan Sri katakan, orang kata apa, dream big. Kalau tak orang kata tak dapat sampai ke bulan, at least sampai ke langit. Boleh macam tu. Tapi kena tambah sikit dream big tu. Bukan untuk kepentingan diri sendiri, tetapi untuk kebaikan semua. Kan, barulah kita saling memanfaatkan. Kan, bukan saja bermanfaat tetapi memanfaatkan. Seterusnya lah, kita rasa kita nak terus sambung ke macam mana ni Cik Jamal? Mungkin kita boleh terus sambung sebab kita pun nak detail, tapi bukanlah satu-satu. Cuma kita nak mungkin nak dengar sedikit dari pep talk sikit. Pep talk kepada pelajar kita yang sedang belajar, sebab kita dah tahu mungkin mereka dah dengar macam mana transition sebagainya. Nasihat tadi pun dah bagus dah. Sebenarnya itu dah banyak dah untuk pep talk. Tapi last lah. Rasa tak puas dengan Tan Sri. Terima kasih Kamal dan Dr. Imna kerana beri peluang saya sekali lagi nak tegaskan kepada mahasiswa-mahasiswi UKM sekarang. Ingat, belajar bersungguh-sungguh tapi kena aktif dalam persatuan. Saya nak tambah lagi tadi. Kerana kenapa saya nak ingatkan mereka aktif dalam persatuan, kerana melalui persatuan lah mereka dapat pelajari kemahiran interpersonal, kemahiran komunikasi, kemahiran organisasi, kemahiran kepimpinan. Ini bukan boleh dibelajar melalui mana-mana buku ataupun mana-mana kuliah. Melalui persatuan. I've gone through it. Saya dah memanfaatkannya dan saya nak mahasiswa-mahasiswa sekarang memanfaatkan daripada pentas yang telah diberi di UKM. Dah berilah pentas ini. Dan kalau you tak nak sertai, ini satu peluang yang orang kata tak dapat kita kecapi. So, sila kecapi apa yang ada di depan mata. Sertailah persatuan. Aktif. Help contribute back. Kerana persatuan di universiti lain dengan persatuan di sekolah. Saya ingatkan sekali. Ya, betul. Itulah, terima kasih banyak Tan Sri. Kita ni dah memang kata dah nak habis sangat dah ni. Jadi satulah sebab kita ni sistem pendidikan, universiti sekarang dah jadi universiti penyelidikan pula kan. Jadi kalaulah ada satu perkara yang Tan Sri nak ubahlah dalam sistem pendidikan negara kita, apa tu Tan Sri? Sistem pendidikan negara kita banyak bergantung kepada sistem suapan. We feed the student. Kita memberi banyak kepada hanya every day come to class, the teacher will talk and feed the student. Ikut semua kita, orang kata mengikut apa ajaran daripada guru. So tak banyak feedback daripada pelajar. So interpersonal discussion between student dengan teacher, lecturer kurang. So kita harap apa yang boleh kita buka dari segi sistem pelajaran kita, dari sisi sistem yang lebih inovatif, menjadikan rakyat kita lebih kreatif, memberikan mereka lebih ruang untuk bertanya dan juga menyelidik. Contohnya, anak saya dia belajar di US, master program. Apabila dia membuat penyelidikan, dia punya makmal dia diberi pada dia untuk membuat apa, bebas untuk membuat apa juga penyelidikan dia buat. Tapi apabila kita balik ke negara kita, kita ada makmal juga. Tapi makmal kita hanya boleh pakai dalam masa itu ke masa itu. Masa itu terkongkong.
You have to work in this time dan kena dapatkan permission. Kalau tak ada, tak boleh buat. So, you tak ada kebebasan untuk menggunakan makmal-makmal yang disediakan oleh universiti. Dan apabila kita ada orang kata ilham datang nak buat penyelidikan, kita agak tersekat. So that is something that sesuatu yang boleh kita memperbaiki untuk melihat bagaimana sistem pelajaran kita lebih inovatif, lebih kreatif, lebih memberikan manfaat kepada mahasiswa-mahasiswa kita. Okay. Menarik. Terima kasih banyak-banyak Tan Sri. Jadi sekali lagi kami nak berterima kasih kerana Tan Sri ni sudi datang atas jemputan kami daripada Pusat Perhubungan Alumni, datang ke kompleks alumni. Betul. Jauh daripada tempat Tan Sri, kan, pagi-pagi lagi kena sampai. Terima kasih banyak Tan Sri. Jadi akhir kata Cik Kamal. So Tan Sri, akhir kata saya mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Tan Sri, Dr. Ina dan semua yang mendengar podcast kita pada hari ini. Dan kita akan ada lagi alumni yang kita akan bawakan nanti. Mungkin lepas ni kita akan lagi biarkan rahsia yang menarik, yang pastinya mereka-mereka inilah yang boleh berkongsi tentang apa saja perkara yang boleh memberikan manfaat kepada pelajar dan mahasiswa kita pada masa sekarang. So, Borak Alumni bukan sekadar borak kosong. Kita jumpa lagi. Terima kasih.